Salam sejahtera dan salam hormat. Saya ucapkan kepada yang dihormati, pengadil yang arif lagi adil, serta penonton-penonton yang dikasihi sekalian. Saya Nicole Goh Ing, Pegawai Eksekutif di Syarikat Cekap Digital, sebuah syarikat keselamatan cyber yang komited dalam melindungi data dan privasi pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya dalam sektor pendidikan dan komuniti remaja. Kami semua sedia maklum bahawa teknologi kecerdasan buatan dan artificial intelligence AI kini semakin meluas termasuk murid-murid sekolah. Sama ada untuk membantu membuat kerja rumah, mencari maklumat serta kandungan digital. AI kini semakin berkuasa. Namun begitu, penggunaan AI tanpa panduan yang tepat akan menyebabkan pelbagai risiko seperti salah guna, pergantungan keterlaluan dan pelanggaran etika. Oleh itu, hari ini saya ingin berkongsikan garisan panduan yang boleh membantu memastikan penggunaan AI di kalangan murid-murid sekolah adalah selamat, beretika dan bertanggungjawab. Pertama, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti usaha diri sendiri. Gunakan AI untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman tentang sesuatu topik. Seterusnya, pastikan sumber maklumat disemak semula kerana AI tidak semestinya tepat 100%. Oleh itu, kita haruslah merujuk fakta, rujuk guru atau dari sumber sahih untuk mendapatkan kepastian. Selain itu, gunakan AI dengan etika. Jangan sesekali menggunakan AI untuk meniru dalam ujian atau mencipta kandungan yang tidak sesuai seperti beli cyber atau penipuan. Di samping itu, ikut arahan dan dasar sekolah berkaitan dengan penggunaan AI. Jika pihak sekolah telah menetapkan peraturan tentang penggunaan AI, patuhi arahan tersebut sama ada semasa waktu kelas atau tugasan yang tertentu. Sebagai pegawai eksekutif di syarikat Cekap Digital, saya ingin menegaskan bahawa teknologi kecerdasan adalah alat yang amat berguna. Namun, dengan panduan yang betul, anda boleh menjadi pengguna AI yang beretika, bertanggungjawab dan bijaksana. Marilah bersama-sama menjadikan AI sebagai alat untuk memajukan diri sendiri dan masyarakat, bukan sebaliknya. Sekian, terima kasih.